Lift tu dia macam hujung sekali, dan lift tu pula kata Hafiz tak ramai yang nak gunakan sebab yelah kat situ sunyi. Dia macam seram sikit lah. Bukan sekadar tu je, lift tu juga dia macam lambat sikit nak bergerak. Jadi oleh sebab tu Hafiz bagi tahu ramai yang tak guna lift tu. Tak sempat dia nak tekan butang nak pergi dekat tingkat yang dia nak pergi guys. Tiba-tiba dekat skrin lift tu, dalam tu ada skrin dekat dalam lift tu, dia tulis B1. Lepas tu pula ada naik satu bau darah. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi untuk menonton video kali ni. Dan macam biasa, aku harap korang yang menonton ni sudi stay tune sampai habis untuk mendengarkan kisah seram dalam video kali ni. Dan sebelum aku mulakan penceritaan, aku nak bagi tahu kepada korang guys, ada yang belum lagi subscribe Faiz Cerita, bantu support guys. Aku mohon sangat sokongan korang, tolong support, subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Dan buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan. Dan juga aku nak memohon maaf kepada korang terlebih dahulu sekiranya sepanjang penceritaan ni kalau ada kelemahan atau aku ada tersalah cakap yang menyinggung korang, yang buat korang tak selesa, atau ada bunyi-bunyi bising yang kedengaran, aku minta maaf dan aku akan cuba perbaiki setiap sisi kelemahan tu untuk cuba memberi yang terbaik buat korang yang sudi untuk menonton dan support Faiz Cerita. Kisah seram dalam video kali ni dikongsi dari seseorang. Beliau ni adalah seorang lelaki dan pengalaman seram dia ni terjadi sewaktu dia bekerja dekat salah satu hospital swasta dekat KL, di mana tugas dia menghantar dokumen, ubat-ubatan dari tingkat ke tingkat. Hospital ni dia besar, dia luas, tingkat-tingkat dia pun banyak. Cuma kata dia biasalah, hospital ni bila dah masuk waktu malam memang sunyi lah. Apatah lagi tengah malam guys, pukul 12 malam ke atas macam tu, lagilah sunyi. Pada masa tu Hafiz dia bekerja shift malam. Kata dia juga bila dah masuk pukul 12 tu, suasana dekat hospital tu guys, dia punya sunyi lain macam. Seakan-akan macam tak ada orang yang wujud dekat dalam hospital tu. Dekat hospital tu guys, ada satu lift tau. Dekat situlah guys dia menempuh kejadian yang menyeramkan tu. Lift tu dia macam hujung sekali, dan lift tu pula kata Hafiz tak ramai yang nak gunakan sebab yelah kat situ sunyi. Dia macam seram sikit lah. Bukan sekadar tu je, lift tu juga dia macam lambat sikit nak bergerak. Jadi oleh sebab tu Hafiz bagi tahu ramai yang tak guna lift tu. Pernah ada security lah berpesan dekat Hafiz. Dia bagi tahu, Hafiz, kau kalau naik lift tu, yalah kalau kau terpaksa naik, kau terpaksa guna lift tu, kalau lift tu berhenti dekat tingkat 1, kau jangan keluar tau. Kau duduk dalam lift, tutup balik pintu. Memang dekat lift tu pernah berlaku beberapa kejadian mistik guys, kata Hafiz. Tapi waktu security tu berpesan macam tu, dia rasa macam alah benda dah lama, cerita lama tu, tak ada apa-apa kot. Ada sekali tu, waktu tu pukul 1.58 pagi, Hafiz ni dia nak turun ke bawah, dia nak pergi ke farmasi. Lift-lift yang ada masa tu ada orang gunalah, dan Hafiz ni dia nak cepat. Dia pun terpaksa lah menggunakan lift hujung tu. Dia pun tekan butang lift tu, tunggu lift tu sampai. Bila lift tu dah sampai, pintu lift terbuka, kosong, tak ada sesiapa. Dia pun masuklah ke lift tu. Tak sempat dia nak tekan butang nak pergi dekat tingkat yang dia nak pergi guys. Tiba-tiba dekat skrin lift tu, dalam tu ada skrin dekat dalam lift tu, dia tulis B1. Dia tulis sendiri, padahal Hafiz tak tekan apa-apa lagi. Bila sampai dekat tingkat B1, pintu lift pun terbuka. Bila dah terbuka, Hafiz pun dipandang kiri kanan dan ngintai yang jenguk, kot ada orang tekan ke apa ke. Tak ada apa-apa, sunyi je. Dia pun tekanlah close, tutuplah pintu lift. Bila pintu lift dah tutup, dia pun tekanlah tingkat yang dia nak pergi, tingkat farmasi tu lah. Tapi lift tu tak berhenti dekat tingkat yang dia nak pergi tu. Lift tu berhenti dekat tingkat 1. Bila dia sampai dekat tingkat 1 guys, pintu lift terbuka. Ada rasa macam yang tak kena lah. Hafiz bagi tahu,
Apa yang dia nampak gelap. Lepas tu ada lampu-lampu yang macam berkelip-kelip. Dan saya ingat Hafiz lah pada masa tu, tingkat 1 tu memang tak digunakan untuk orang awam. Sebab tingkat 1 tu waktu tu lah hospital ni dia jadikan tingkat 1 tu store untuk letak barang. Hafiz dia tak keluar tau daripada lift tu. Tapi tangan dia ada tekan butang open. Dia tahan kejap lift tu sebab dia nak intai, nak tengok apa yang ada dekat tingkat ni. Saja nak tengok-tengok. Dan tak lama kemudian guys, ada datangnya satu bau besi. Bau besi tu bukan bau besi macam biasa, dia macam besi berkarat. Lepas tu pula ada naik satu bau darah. Dan pada masa tu juga dia ada dengar bunyi tap, bunyi orang berjalan, bunyi tapak kasut. Skrin dekat dalam lift tu pun bertulis closing, maksudnya pintu lift nak tutup. Padahal Hafiz tak tekan close pun. Dia tak tekan button close tu. Hafiz ni pun dia macam dari belakang sikit. Yalah, mungkin dia depan sangat kan, sebab lift tu ada sensor, jadi tak boleh nak tutup, so dia belakang. Tak tutup juga pintu tu. Tiba-tiba tak semena-menanya ada 2 tapak kaki berkasut dekat depan pintu lift tu. Maksudnya ada satu sosok manusia lah, lelaki. Tiba-tiba je berdiri depan lift tu guys. Padahal tadi dia tak nampak orang pun. Memang dengar bunyi orang jalan, tapi tak nampak pun bayang-bayang orang. Terkejut lah Hafiz kejap. Lepas tu yang sosok ni, yelah yang masa tu diingatkan manusia lah, bagi tahu, boleh tekankan saya tingkat 7. Hafiz pun cakap boleh. Dia pun masuk lah, tutup, tekan tingkat 7. Ada yang menyeramkan dekat sosok ni. Hafiz masih ingat lagi apa yang dia nampak tu. Sosok tu, dia punya pakaian tu baju hospital. Lepas tu ada tompok-tompok hitam. Lepas tu ada banyak koyak-koyak. Muka dia cengkung, pucat. Mata dia pun memang lain macam, kata Hafiz. Jadi dia dah tekan tingkat 7 tu, pintu lift tutup. Boleh pula tutup. Lift pun naik pelan je. Dan waktu dalam lift tu, Hafiz tak bercakap pun dengan sosok ni. Dan sosok ni pun tak bercakap apa-apa. Benda yang ketara pelik kata Hafiz masa tu guys, memang pintu lift dah tutup, memang terasa macam naik. Tapi bila dia amati betul-betul, macam tak bergerak pula lift tu. Dan skrin dekat dalam lift tu bertulis 7, lepas tu 7, lepas tu 7. Sosok dia nampak ni, yang lelaki ni, diam, tak cakap apa-apa. Tapi dia punya bunyi nafas tu lain macam dia macam tu, kuat. Masa ni Hafiz dah rasa lain macam, tak sedar hati. Apa yang buat dia rasa lemah. Tiba-tiba sosok tu bercakap, "Aku dah tunggu lama ni. Setiap malam aku tekan lift ni." Hafiz masa tu dia tak berani nak bercakap apa-apa. Dia nak menoleh pun dia tak berani. Tapi dia macam menjeling lah dekat sosok tu, macam menjeling macam ni lah. Mata dia ada benda yang membuatkan dia rasa macam nak gugur jantung dia. Dekat sosok tu ada tag tu, tag nama dia pula, nama si Hafiz, maksudnya nama sama. Lepas tu ada satu tulisan dekat baju yang sosok tu pakai di hospital tu kan, tarikh bawah tag nama tu, tarikh masuk hospital 7 tahun lepas. Hafiz terus flashback guys. Ingatan dia teringat kembali. Dia pernah masuk admit, masuk ubat dekat hospital tu. Memang 7 tahun lepas. Dia accident, koma 3 hari. Keadaan masa ni dah memang tegang lain macam dah. Pintu dia tak buka-buka, skrin duk tunjuk 7. Benda ni pula dah macam gini. Memang tak tahan masa ni. Terus Hafiz tekan butang emergency, tekan. Tapi tak ada apa-apa respon. Dalam takut-takut tu entah macam mana, spontan Hafiz kata dia terpandang dekat sosok tu. Memang jelas lah dia pandang macam gini. Sosok lelaki yang misteri ni senyum guys dekat dia. Macam Hafiz terus sintang pukang tu, macam dah kelang kabut, tu kata-kata apa semua. Lampu lift terpadam, pop. Dan masa ni dia kata dia tak ingat apa yang berlaku. Dia macam blackout lah, pengsan ke apa ke. Sedar-sedar je dia dah sampai dekat tingkat 7. Dan dia dikelilingi dengan nurse-nurse hospital tu, dengan ada security sekali. Security tu yang kejut dia. Security tu cakap, Hafiz, kau okey tak ni? Engkau pingsan ni, kau okey tak? Hafiz tanya dekat security tu, saya pingsan kat mana? Kau pingsan dalam lift ni lah. Hafiz dia macam blank tau. Dia macam blur. Dia tanya dekat security tu,
Lift mana Lift hujung tu lah. Lepas tu security tu tanya dekat Hafiz ni, kau macam mana boleh masuk lift ni? Macam mana kau Yalah, boleh nak naik kat tingkat ni guna lift tu. Lift tu rosak dah Hafiz. Dah lama dah beberapa bulan dah lift tu tak fungsi. Hafiz tu terperanjat jugalah, tapi tak tahu nak cakap macam mana nak digambarkan perasaan dia. Macam perasaan yang bercampur-campur rasa, takut, suspend, resah, semua ada guys. Apatah lagi security tu bagi tahu dia pengsan apa semua. Dia tak boleh nak bagi apa-apa respon. Lepas dia dah okey sikit semua, barulah dia ada satu perasaan yang macam, perasaan yang macam, uish, betul ke apa yang berlaku ni? Macam tu. Tapi mujur kata Hafiz, tak berlaku lah gangguan yang pelik-pelik, yang teruk-teruk, yang dahsyat-dahsyat. Sekadar macam tu je gangguan yang ditempuh pada malam tu. Dan sejak pada malam tu, Hafiz bagi tahu untuk beberapa bulan dia stop kejap untuk kerja shift malam. Fobia punya pasal. Sebab kata dia sepanjang dia bekerja tu tak pernah berlaku lah benda-benda yang mistik-mistik ni. Kalau setakat sikit-sikit tu biasa, tapi itu yang paling dahsyat dia pernah kena. So boleh dikatakan dia agak risau lah nak kerja malam lepas tu. Dan tak lama kemudian, lepas beberapa bulan tu, bila dia dah recovery sepenuhnya, mental dia semua, barulah dia kembali kerja malam dan dia berhati-hati. So guys, itulah perkongsian kisah seram dalam video kali ni. Jadi apa yang dikongsikan ni, apa yang dilalui memang kisah benar yang terjadi pada saudara Hafiz ni. So untuk korang yang menonton, kalau nak kongsikan apa-apa pandangan, nak nilaikan apa-apa, korang boleh drop komen korang. Terima kasih banyak-banyak guys sebab sudi untuk menonton video ni sampai habis. Aku minta maaf jika ada kelemahan atau ada dengar bunyi-bunyi bising yang aku tak boleh nak elakkan. Aku minta maaf guys. Aku akan cubalah perbaiki. Dan untuk korang yang ada kisah-kisah seram nak dikongsikan, korang boleh DM ataupun emailkan je di Faiz Cerita. So untuk korang guys yang belum lagi subscribe, bantu support, subscribe, like, share. Jangan lupa untuk klik button notification. Itu saja guys perkongsian kisah seram dalam video kali ni. Sekian dari Faiz Cerita. Stay tune untuk next video guys. Meremang sampai pagi. Assalamualaikum.